Tengok video ni sampai habis kalau korang tak nak hacker jadi spy dalam device korang. Pernah terfikir tak apa yang akan berlaku sekiranya kita open file secara sembarangan? Dalam kes ni, hacker akan gunakan kaedah remote access trojan. Contoh macam dalam video ni, korang dah buka file yang hacker hantar. So, apa yang mereka akan buat? Mereka akan dapatkan paparan skrin yang kita tengah buka sekarang. So, macam dekat sini, hacker pun dah dapat kita punya password dan juga username. Pastikan email yang diterima bukan email phishing. Sebab hacker boleh tipu korang dengan email palsu. So, double check dulu sebelum klik apa-apa link.